datang ke dunia Beyblade, di mana setiap player impikan untuk berada di puncak. Masa untuk mulakan perjalanan bersama Bey, musuh yang kuat dan lawan yang epik sedang menanti anda. Jadi keluarlah dari situ, pergi mencabar, bertembung dan rebutlah kemenangan. Di sebalik perlawanan masa depan yang cerah akan menyerah. Sekarang bangkit dan ayo hancurkan! Baiklah penonton semua, Yunan Achilles buat penamat musnah di pusingan pertama dan mata sekarang adalah 2-0. Juara dunia kita Aiga Akabane sedang menunjukkan kuasanya yang sangat padu. Berapa lama lagi Dante Koryu dapat bertahan? Nasib baik kita tak perlu menunggu lama untuk pusingan kedua. Aiga, awak memang menakjubkan. Nampak macam tak berapa bagus kan? Ya, kalau terus macam ni dia akan kalah. Ayo Dante, tenangkan diri awak tu. Ini memang hebat sangat. Dah lama saya tunggu untuk perlawanan yang macam ni. Alamak, dia dah kembali. Ya, mestilah. Dia dah serius sekarang. Wah, tengoklah tu. Tahu tak, Dragon? Saya dah bersemangat. Dante. Nampaknya Achilles memang satu lawan yang menggerunkan. Itu apa yang saya fikirkan. Yelah, bukankah ini perlawanan yang paling hebat? Itu saja ke? Hah? Kamu tak kecewa ke? Nanti sekejap. Kecewa atau tak, saya sedang melawan Aiga sekarang ni. Jadi, kamu cakap yang kamu dah cukup puas dengan hanya berlawan dengan Aiga. Saya cuma nak lawan dia. Taklah, bukan tu aja yang saya nak. Dragon, saya nak menang. Bagus. Gotta find a way to go next level, 'cause a hero's gotta fight to survive. Let her rip into a high stakes battle. Resonance makes us come alive. 'Cause we're the warriors of destiny. Everybody wants to be a hero. To the next battle they burst. Keep fighting, beat the whole world now. Be the champion, big burst. Rise! Bersinar terang, Hyperflux. Baiklah. Masanya untuk buat serangan. Jadi saya akan serang dengan Ace Dragon. Tunggu apa lagi? Aiga, dia memang budak yang masih baru. Tapi saya dapat rasakan yang potensi dia tak terbatas. Itu sangat hebat. Jadi rasanya kita perlu jadi lebih bagus lagi kalau kita nak kalahkan mereka berdua. Perlawanan kedua. Oh, ya! Dapatkah juara kita tamatkan perlawanan epik ini di pusingan seterusnya? Selamat berkenalan dan selamat berpisah. Saya dan Dragon akan menebarkan sayap dan bangkit 100%. Wow, Cik Dante lebih kuat dari yang sebelum ni. Sedia, mula. 3, 2, 1. Ayo, hancurkan! Ace Dragon sedang meluru ke hadapan. Baiklah, tunjukkan saya apa yang awak ada. Awak yang minta. Satu serangan berkilau dari Ace Dragon. Baiklah, ini dia. Dragon Launch. Hentaman lepas hentaman, tapi tiada beri yang mengalah. Serang! Inilah dia. Sekarang serangnya balik. Unison Shield! Dah cukup tak tu? Cubalah bertahan, Dragon! Hah, itu je ke yang awak mampu. Jadi, kamu cakap yang kamu dah cukup puas dengan hanya berlawan dengan Aiga.
Apa Flux dia berevolusi ke tadi? Macam itulah, nak. Lepaskannya! Achilles! Lakukannya, Dragon! Masanya untuk Fossil! Oh! Ace Dragon dengan penamaan musnah. Mata sekarang 2 sama. Wow, ya betul. Anda boleh percaya tak? Dante Koryu peroleh 2 mata dengan membuat penamaan musnah. Oh! Awak nampak tak tu? Kita percaya! Hooray! Ayah dan Clay! Tadi tu memang sangat menakjubkan. Ya, macam itulah sepatutnya, Dante. Dragon, cahaya tadi tu. Kita akhirnya berevolusi. Cahaya baru ni ialah Hyperflux kita. Dragon! Di pusingan ketiga, kita buat segala yang kita boleh. Ya! Okey, cukuplah! Sekarang kami akan tunjuk kemampuan kami yang sebenar. Jadi inilah rupa sebenar dia bila diserius. Ha! Aiga tambah beberapa bahagian untuk tingkatkan serangan dia. Wow, tengoklah ni. Nampaknya dia akan pergi kepada mod kuasa serangan super. Nanti, betul ke? Bunyinya tak bagus. Saya harap Dante takkan apa-apa. Dah tentulah dia takkan apa-apa. Yo, Dante! Bungkuskan saja sang juara tu! Pusingan ketiga. Sedia dan mula. Hancurkan! Ya! Sekarang kedua-dua beda pun dilancarkan. Dan mereka bertembung dengan ganas. Macam mana? Kuasa tu, ia menakjubkan. Apa yang dah jadi? Ke mana semua tenaga tadi tu pergi? Jangan risau, ia akan sampai. Spring kanan! Memang senang sangat saya boleh jangkakan setiap gerakan. Unison Best! Kami belum habis lagi! Ace Dragon sedang bertahan, tapi Achilles sedang mengejarnya. Dan Dragon melambung tinggi. Baiklah! Ayo, Dragon! Oh wow! Achilles dan Dragon mendatang bagaikan... Oh! Mereka melambung! Bangkit! Tengok betul-betul! Inilah kuasa dari pasukan terkuat di dunia! Union Achilles dengan penamat luar gelanggang. Dengan mata 3-2, Aiga Akabane pemenangnya. Oh, yeah! Aiga Akabane akhirnya muncul pemenang dari perlawanan maraton ini. Aduh, saya kalah! Dia memang hebat. Aiga memang lawan yang hebat. Itu memang hebat. Bagus tu. Disebabkan perlawanan ini, tahap kamu makin meningkat. Saya takkan ketinggalan. Saya pun akan bertambah kuat juga. Nah, kawan. Boleh tahan juga. Dragon memang hebat. Aiga!
Kalau awak suka, tunggu aja perlawanan kita seterusnya. Kami akan jadi kuat dari sebelum ni. Saya dan Dragon akan berterusan menjadi yang paling kuat di dunia. Awak nak rebut gelaran saya? Baik awak berlatih sebab saya dan Achilles pasukan terkuat yang dunia pernah saksikan. Kita teruskan lagi. Aiga Akabane dah menewaskan Arman Kusaba dan Dante Koryo. Sekarang, pencabar terakhir adalah salah seorang Risen 3 Delta Zakuro. Aiga Akabane, saya akan hapuskan cahaya awak tu selama-lamanya. Baiklah, inilah dia peminat Bay. Akhirnya dah tiba ke penghujung kejohanan yang mendebarkan ini. Pencabar terakhir kita adalah salah seorang Risen 3. Marilah sama-sama mengalungkan Delta Zakuro. Juara kita Aiga Akabane menang menentang pencabar lain iaitu Arman Kusaba dan Dante Koryo. Adakah dia akan terus bertahan sebagai juara dengan memenangi perlawanan ini? Atau adakah Delta Zakuro akan tewaskan Aiga dan menjadi juara dunia yang baru? Delta melawan Aiga, ya? Ini tentu akan jadi perlawanan yang paling hebat sekali. Tapi saya rasa Aiga akan menang. Maksud saya, lagipun Abang Arman dan Dante pun tak ada peluang bila menentang dia. Betul tu. Saya tak pasti tentang tu. Delta dah semakin kuat. Awak tak boleh bandingkan dia dari perlawanan saya dan dia dulu. Ya, dan kadang-kadang Aiga pun kalah. Tahu tak, saya dapat rasakan saya akan berlawan juga dengan awak. Aiga Akabane, inilah kali terakhir awak berada di puncak. Nampak menyeramkan. Baiklah semua, adakah anda sudah bersedia? Baiklah, jadi mari kita mulakan perlawanan ini. Perlawanan penentu. Kepada yang pertama peroleh 3 mata. Pusingan pertama. Masanya dah tiba. Dah lama saya nantikan saat ini. Akhirnya saya akan kuasai Achilles dan tuntut tempat saya. Awak akan dapat hidangan tak lama lagi. Aiga. Kita tak boleh kalah. Ya, kita kena lakukan yang sebaiknya dari awal-awal lagi. Tengok tu. Aiga akan terus lakukan serangan. Mod kuasa tu lah. Dia akan atasinya dengan kuasa sejati. Kuasa lah konon. Kalau macam tu, Venom Devilers akan bangkit menantang. Awak sokong Delta ke sekarang? Delta Zakuro, awak akan serahkan kepada saya. Sedalam mana bayang-bayang awak sudah jauh tenggelam. Sedia, mula! 3, 2, 1. Ayo, langsungkan! Wow, para Blade ini lakukan sesuatu yang sangat dengan pelancaran tu. Baik, mari lakukannya, Achilles. Dia mara ke tengah. Dia tak semudah tu. Devilous! Dan dengan itu, Devilous juga sedang mara ke tengah stadium. Mereka akan bertembung. Shining Launch! Unison Breaker! Devilous dilambung tinggi! Adakah ini penamatnya? Devilous! Nasib baiklah, tapi nampaknya penamat luar gelanggang tidak menjadi. Ya! Hebatnya. Devilous terima hantaman daripada Unison Breaker tapi masih dapat teruskan. Delta dah berlatih dengan bersungguh-sungguh. Saya tak pernah nampak pertembungan Chi yang macam ni sekali. Ya, belum tamat lagi. Masa serang balik. Dah pasti dah. Dia betul-betul ingat yang dia tu Delta.
Ia berjaya tangkis Shining Launch saya. Achilles memang mangsa yang sempurna. Jadi sekarang ni, saya akan biarkan awak santap hidangan awak. Devilos! Dwarf Phantom! Inilah dia. Devilos melepaskan serangan yang dahsyat. Achilles tiada tempat untuk berlindung. Serangan yang tak henti-henti. Kuasainya tiada belas kasihan. Bagus sekali. Tolong tunjukkan lagi kegelapan yang cantik itu. Lagi banyak saya nampak, lagi banyak inspirasi saya berkembang dan imajinasi saya akan meliar. Tak nampak pun macam Achilles sedang melawan balik. Awak boleh buat. Stone Cannon! Devilos meluru menuju kemenangan. Kita takkan benarkan dia kenakan kita. Kita ada ikatan yang kuat dan tiada siapa boleh kalahkan kita. Serang dengan Unison Wing! Itu saja dari klon Devilos. Ia dari tepis keluar dari stadium. Itu pun dia. Hyperflux mereka. Kami akan sedut cahaya awak dengan serta-merta. Wah! Devilos! Bagus, Hyperflux! Sekarang telan mereka! Penamat luar gelanggang serentak. Seri. Oh, wow! Satu perlawanan yang mengagumkan. Kedua-dua blader sama-sama kuat. Perlawanan epik ini berada di kemuncaknya. Satu perlawanan akhir Battle Island yang sungguh gempak. Perlawanan tu sangat hebat kan? Saya terpaksa akui. Saya pun tak sangka Delta sekuat Kan saya dah cakap. Nampak tak? Delta mungkin boleh menang tau. Baiklah, Devilos. Nampaknya mangsa kita dapat lari. Ya, betul tu. Tak pernah rasa buruan yang begitu mengujakan. Tapi lepas ni, ia takkan terlepas. Saya tunjuk kelemahan sikit je dan dia serang dengan segala kekuatan dia. Apa yang buatkan dia bersemangat? Aiga. Tumpu perhatian. Bebaskan minda kamu dari fikiran mengarut. Kita mesti kekal satu dengan cara kita melawan. Ya. Pusingan kedua. Dia betulkan pusat graviti bay dia. Dia nak tamatkannya dengan serangan pertama. Lepas tu kami akan balas dengan pusingan lawan arah jam. Masanya untuk Erase Devilos. Delta Zakura akan menggunakan Erase Devilos. Dah cakap. Sayalah bintang bersinar, bukan Valk dan sama sekali bukan Dante. Delta Zakuro, sejauh mana kamu berniat nak pergi? Sedia dan mula. 3, 2, 1. Ayo, hancurkan! Ya, maaf ya, tapi tak boleh lepasi kawasan ni. Ya, ya. Teruskan Achilles pergi kalahkan dia. Kuasainya! Sekarang, Devilos! Delta, awak boleh buat. Apa? Oh, Achilles dah dipecahkan? Apa yang terjadi sebenarnya ni? Jadi inilah juara dunia yang rasmi. Memalukan betul. Seorang penceroboh! Penceroboh? Apa dia? Siapa awak ni? Devilos! Apocalypse! Omega!
Tunduk hormat padaku. Oh, tak disangka sungguh. Mula-mula Achilles dan sekarang Daedalus pula dipecahkan. Alamak, dan tambahan lagi stadium tu dah dihancurkan. Kuasa jenis apa tu? Dengarlah kata-kataku. Nama saya Arthur Peregrine. Dengarlah. Sebagai pemilik Prime Apocalypse, jajahan saya sebagai Raja Beyblade kini sudah bermula.